in the background but still there. Still there. Still ada there. lagi walaupun tapi ada lagi. Ada. Okay, you sebenarnya menjaga exclusivity. Tak, I ni ya Allah, You semua select benda ke? yang ambil. You Tak. Select. Arwah my dad pun cakap, you are jack of all trades, master of none. Everything you want to do. Yeah, because I'm money minded ma. I have to pay my tax. You're master of everything. I need to pay my tax ma. Kembali lagi kita ke Tax Edu Podcast. Dan kali ni kita di segmen Apa Yang Panas. Siapa yang panas? You panas ke? Oh, panas. Panas Celia, you panas ke? Dia depan I kot mestilah panas. Right. Tapi kita ada satu soalan yang panas. Yang Alamak. kita rasa ada kontroversi ke sikit. Okay. Kan? Alright, Telia, I rasa I pernah tengok satu VT daripada tabloids or mana tu portal berita online. Waktu tu you kena kecam teruk sebenarnya. Waktu tu you ada jalan tak pakai slipper. Oh, mak yoga memanglah tak pakai slipper. Kenapa? yoga, Kenapa? Buat yoga. Waktu tu Kat mana you tu? kena kecam teruk lah. Masa tu Itulah dekat dia. social media. Kenapa? I pun masa tu kat dalam supermarket. Supermarket je kan? She pula nak buat konten. Alright. Tu bila? 2020 kot? 2021. 21. Okay. So, I pergi band dekat rumah I. Maksudnya, masuk pagi. Tak ada orang kat situ. Sebab diorang tengah kemas-kemas. Tengah mop. So, I pula dah biasa dekat bands tu. Kita pula friendly dengan semua orang. So, kenal lah. Kenal. Semua kenal. Cakap, pukul 10 buka. Masa tu pukul 9.30 pagi. I cakap, I want to do yoga pose here lah for content. Okay, buka lah kasut. Buat content. Kenalah kecam. Atila tak pakai kasut dalam supermarket buat yoga semua. Saya macam, my God, this is so dumb. Whatever. Tapi dumb pun, I lost ke job tau. I patut buat satu job masa tu dengan this brand. Tapi sebab benda tu viral, tak keluar campaign tu. Tapi I masih dibayar lah, Alhamdulillah. Just because benda tu sahaja. Sebab kadang-kadang kat luar ni dia suka main ke isu yang petty. Ya. Lah. Benda tu tak ada benda Tak ada sebenarnya. apa Orang buat yoga memang tak pakai kasut, you guys. So orang kecam tu apa? Kecaman-kecaman dia orang yang komen. Uncivilized. Pengotor, pergi supermarket tak pakai kasut. And then so what did I say? I think there was one comment that I said. It was kind of dumb also that I said. Macam, I tak ada duit lah nak beli kasut. Something like that. Lepas tu orang cakap, oh, kau kutuk orang yang tak ada duit. Oh, dia akan manipulate the issue. Dia pusing kat situ. Dia macam ni, bila isu tu tengah panas, whatever yang you respond, orang Dia akan akan manipulate lah, benda negatif. Dia pusing kan lah. So, I dah belajar. Apa orang cakap pun, I macam, okay lah, whatever Okay lah. je. Tak kisah. Sebab dia akan tend to masuk dalam dia orang punya narrative. Ya. Dia tak nak dengar pun apa you punya explanation kan. Yeah. So, There's a lot of people yang kat luar sana yang support I, yang sayang I, yang suka, yang tengok apa I buat satu benda yang positif. Macam I treat my Slepet sisters. I tengok diorang jadi reference tau. Dengan ada anak, tapi cantik, tapi kerja, tapi bangun pagi pukul 4, pergi buat radio. Memang gorgeous. Buat radio Memang interview. Kalau dia boleh buat, aku boleh buat. So I use that as a positive thing. Motivation. Tapi orang kadang, setengah orang yang tengok I, benda yang I buat, benda ni macam-macam buat. Umur pula 51 tahun. I hate lah. Haters I ramai. So janganlah jealous. Kita sama-sama. Okay? Uplift each other. Tapi haters tu yang buat you masih relevant juga. Kan? Tapi tak best lah benda yang negatif keluar pasal kita. Tapi that's why backbenchers dia duduk di belakang sebab kita sentiasa berada di depan dia. Ya, mengatar di belakang. Sebab Sebab dia masih kat di belakang, belakang. sebab kita masih di hadapan dia. Cik, aku jadi Mimi Fly lagi ni. Bawa Mimi pula nanti. Mimi Fly, ajak dia datang sini. Kan? Okay? Dia tinggi sangat lah. Dia tinggi sangat Mimi. Mimi kalau duduk ni kaki Mimi tinggi. Unjuk kat sini. So kena jarak Mimi sikit. tinggi. Dia Amazonian woman. Betul. Okay, isu jalan kaki pula. Allah. Kaki ayam. Yoga pun ada isu juga. Ya. Yoga baru-baru ni Ya, kan. betul. Diorang cakap kecaman yoga is haram. Tapi sebenarnya tak. Saya sendiri check dengan Hanayo. Hanayo kata yoga tersenarai di dalam list sukan Malaysia. Di bawah Tai Chi, di bawah sukan-sukan yang macam ni lah. So it is listed in sukan. Kita tidak ditangkap kalau buat yoga kat luar. You won't get caught. Tapi dalam fatwa pula, ada mengatakan
yoga tidak dibenarkan kalau anda menggunakan ritual di dalam latihan yoga anda. So kita punya yoga tak ada pun ritual. Saya nak ajar ritual pun saya tak tahu macam mana nak buat. Ada mantra, there's no mantra in there. I don't know. I know how to sing only. I'm beautiful. Tu je aku cakap. So benda ni okay. Kalau kita tidak menggunakan rituals ataupun mantra yang berkenaan dengan religion. So yoga yang ayah ajar tak ada. So alhamdulillah it's okay. Cuma body movement sahaja macam stretching. Physical Pilates semua macam tu lah kan. Kita belajar macam mana nak buat split, kita belajar nak buat headstand. Best lah benda-benda macam tu. I pernah I join you punya yoga lah, I boleh buat headstand. Oh. Tapi dululah, sekarang kalau you suruh I buat, I rasa bukan headstand. Kena buat kejap lagi I tengok you buat lah. Bukan headstand. You masih boleh buat headstand? Boleh. 51 years old? Of course. Wow. Very flexible lah, very flexible. Sebab dia core strength. Sebab itulah sebenarnya kalau yoga ni, kalau orang yang minat macam I tak suka exercise yang macam kena lari yang heart pumping very fast. Ya Allah, I tengah start tu lah sekarang sebab adik I seorang runner. So dia tengah ajar I macam mana nak run. Lari. Tak boleh. Saya nak orang lari dekat Langkawi kan? Ya. Terus kono-kono acak-acak. Tali kasut terbuka, nak kena stop. Tak boleh, jantung saya nak terkeluar. Banyak pit stop lah kat Langkawi. Ya, siap nak ambil taksi. Jadi kita ni yang memang tak boleh macam tu. So kita ada kita kena cubalah babe. I rasa kita kena push ourselves, cuba. Ada cuba tapi lepas tu senang perut. Itu maknanya lah, betul. Ada orang kardio penting kan. Tu saya buat yoga ni kita tak adalah kardio sangat sebab kita kat situ je. Tapi dia nak swim pula kita body parts kan yoga ni. Betul. And then I think yoga ni dia macam relaxing sikit lah. Lepas you dah buat tu semua intense, lepas tu you relax. Macam tu kan. So sebenarnya in totality is good lah, ya. It's a total body workout. Then you actually bila you exercise, macam contoh you lari, you macam tak aware of your body tau. You lari, heart pumping pun you tak sedar kan. Tapi yoga dia buat you macam aware dengan badan you. Right. You're in control. You're in control. Okay, you can notice kat mana tangan you. Boleh lah sandar. Kat mana perut you. Fasha sandar lah Sorry. Atilia sandar. Tadi kita orang jumpa Fasha sandar. I dengan my mum. Okay. My mum lupa I terus my new daughter. Dia punya lah cantik Fasha sandar. Mak aku tinggal aku. Jumpa kan ada dekat area. Kita ada buat launch sama-sama event untuk this product lah. Okay. Produk. Ada collab dengan Fasha Sandar. Ya. Upcoming. Tak boleh reveal dah lagi. Dah lepas dah. Ada untuk My Pelindung. Alamak, ada apa benda ni. My Pelindung punya campaign. I see. So jadi macam Atilia rasanya macam tak ada banyak benda yang orang kata bad publicity lah tentang Atilia. Kita tak ada lah. Susah lah nak korek mana-mana jahat kat dia. Sebab apa? Sebab apa yang you tengok itulah yang Atilia. Padahal you nyanyi dekat tempat-tempat yang I tak selalu post kot. Lepas tu I selalu post benda-benda kelakar-kelakar I je. Yang kat dalam kereta menyanyi lah. Dengan kucing. Dengan kucing. Nyanyi kat rumah. You tahu tak kenapa I tak post show selalu? Sebab aku pakai baju sama all the time. Outfit repeater. Tak apa. Outfit repeater offender. Tak apalah. Kan recycle lah kan. Kalau kita sekarang ada app tau. Kita boleh tukarkan baju tu punya colour. So kalau you tengok design sama, baju colour lain, baju sama lah tu Atilia pakai. Terus post kat media lah. Yes. Tapi orang yang on that show cakap, bukan Atilia pakai baju lain. AI kan. Senang AI sekarang. Tak payah nak beli-beli baju. Cerita pasal zaman dulu dengan zaman sekarang. You rasa you dah 30 tahun kot dalam industri lebih kurang kan since you kecil. You rasa compare dulu dengan sekarang macam mana dia punya? Sekarang senang kan nak jadi penyanyi, nak jadi pelakon, everything is on your phone. You viral, you buat satu content, then that content macam terus explode, semua orang tengok, berjuta-juta view. Terus you jadi celebrity, terus you jadi famous. Dan lepas tu bila tengok talent, mostly macam dia ni kita ambil jadi pelakon sebab dia dah viral. Tapi bila berlakon pula kayu. Kan? Tapi susah juga tau. Tapi tinggi. So macam mana you punya? Some of them really have talent. Yang macam wow, dahsyat ni suara dia ni dari mana. Some of them memang sebab followers diorang ada diorang punya tarikan diorang tau. So kadang-kadang kita nak blame diorang pun tak boleh sebab diorang ada diorang punya sendiri punya tarikan. Kalau tidak takkanlah 1.4 million. Still on demand kan? Still on demand. Tapi bila kita
kita tengok kepanjangan kerjaya diorang. Kalau diorang lama, maknanya diorang ada Relevancy. ada benda tu, ada weight, ada something. Tapi kalau satu show dah habis, orang dah tak panggil, dah bye-bye lah. Kadang-kadang kita taruh depan kamera, bagi mikrofon, tak take 2, take 3, take 4, habis. Because they at home, they can do that with their phone. Take 2, take 3, take 4. Boleh filter lagi, boleh edit lagi, boleh semua kat tangan diorang kan. Tapi bila diorang start kerja dengan production, yang memang time, okay, ni je time Dia kau ada ni, schedule. 3, 2, 1, go. Tak boleh, bye lah. So I think it's again berbalik kepada bakat masing-masing. You rasa fast in and fast go. Ramai juga yang dulu-dulu punya talent yang dah lama sekejap je, lepas tu dah tak ada. Kan? Tapi you are still in the industry kan? In the background but still there. Still there. Still ada there. lagi walaupun tapi ada lagi. Ada. Okay, you sebenarnya menjaga exclusivity. Tak, I ni ya Allah, You semua select benda ke? yang ambil. You Tak. Select. Arwah my dad pun cakap, you are jack of all trades, master of Jack none. Everything you want to do. Yeah, because I'm money minded ma. I have to pay my tax. You're master of everything. I need to pay my tax ma. betul. Kita kena kerja. Kita CP5 bukan kahwin dengan Datuk ke Tan Sri ke apa. Kita sendiri Lone Ranger. So Lone we Ranger. have to work hard. CP500 you berapa sebulan? Almost 1,000 yeah, plus. almost. Macam bayar kereta. Untuk bayar tax saja RM1,000. You bayangkan macam mana kena kerja keras. Kan? Itu bukan tax yang pasti. Tuan-tuan kena tambah lagi ataupun kena dapat refund. Betul. Refund Alhamdulillah kan. Why not? Tapi you rasa ralat tak bila you part of your income tu you kena bayar CP500? Tak, sebab kita dapat kemudahan on top of that. Benda yang kita tak realise pun, macam kita punya breath ni yang kita tak jaga. Benda-benda macam like you said lah, your schools, your hospital. Pokok-pokok tepi jalan tu Pokok-pokok kat sampai tepi jalan tu diorang hidup sendiri ke? Ada orang ke yang ada ke duit apa? cukai. Ada infra. Hi ho malam kan. 7 dwarf datang daripada langit. Tak, semua tu kemudahan kita yang Orang tak disediakan. nampak kan. Ya. Jadi satu lagi benda, you pernah kena pasport you kena tahan Pasport I tak kena tahan, tapi I tak boleh keluar negara. Tak boleh keluar negara Kan. sebab tax. Sebab tax lah. Sebab tax. Ya. Itu yang You ada sedikit sekatan 104 dipanggil sekatan di bawah 104 lah. apa itu sekatan 104 tu? I tak boleh jawab. Tak lah. Kata 104 ni adalah dia buat satu sekatan pasport untuk keluar negara. Tetapi kalau pembayaran cukainya cantik, teratur boleh mengikut appeal kat ansuran kita. tu. So Ada je surat pelepasan sementara boleh yang dapat disediakan. surat pelepasan sementara. penting- Dan Atelia juga antara orang yang membayar cukai according to the schedule. Dan dia dapat special lane dekat immigration. Bukan special lane. dapat Sebab special lane daripada kena sekat. kalau dapat kita pergi special lane. ramai-ramai holiday ke pergi kerja ke dengan kawan kan, semua pergi auto gate. Alright. Okay. I tak boleh lah pergi auto gate sebab I kena cakap dengan pegawai. So kawan-kawan selalu tanya, kenapa kau tak boleh ikut kita orang? Kenapa kau kena ikut special lane? I takkan nak cakap sebab I ada start lah. Aku tak bayar tax lah. Malu lah kan. So cakap sebab I royalty. Nama raja kan? Raja Puteri Raja Atilia. Puteri, So I eh? kena pergilah. ikut. Princess. Padahal Tu. itulah special lane I tu je. Oh faham. Dapatlah special tu kan. Dapat special treatment dapat lah. Special. nak beratur. Tapi hari Ada ni letter. tapi hari ni dah reveal lah. Reveal lah. Sorry lah selepet baru tahu ni Diorang tahu. Diorang tahu. Diorang tahu. I cerita kat diorang. Jadi you all yang macam yang tengah tonton ni, macam mana nak semak 104 kena sekat ketat sebelum nak pergi travel mana-mana? Itu senang je. Ada link Kat je. mana? Pautan dia. Apa? MyTax. Dekat MyTax. Dekat MyTax. Ataupun, cik, tunjuk download kat saja appnya, Oh, guys. you ada app MyTax. You tunjuk kat kamera tu. Guys. Nampak tak? My tax. Ni so kena login saja. semua yang tonton ni kena download MyTax. Kerana anda adalah wira negara. Ya, itu. So boleh check 104 kena sekat ketat semua Gitu. dekat kita punya aplikasi ni. Senang je dekat dalam phone. Betul. Kan. Lagi Aaron, apa lagi ni? Kita nak cerita ni pasal Atilia ni Atilia, kan. I nak bagi satu soalan biasa je lah dulu. Kalau you bukan you sekarang, you bukan artis, you kena kerja government ataupun you kena kerja Kerja office. hasil lah. Okay, you nak jadi apa? I nak jadi seorang Apa you? teacher kot. Teacher. I like to teach. Alright. And I like to share pasal pengetahuan. Sorry. And then I also like to jadi seorang secretary.
Oh, alright. Sebab I suka atur timing. Scheduling Suka and all manage that. someone or something. Alright. Yeah. Dia ada bakat lah. Ada bakat. Looks pun ada. Menyanyi pun boleh. Scheduling pun Kenapa ada. sekretari kena nyanyi ni? Tak lah, dia kena menghiburkan bos je. Gitu. Apa ni? Itu sekretari lain. Alright. Itu dah Office Wife. Office Wife. Office Wife. I tengah tengok drama Office Wife sekarang. Itu lagi panas kalau sebut Office Wife. Awas kau ya. Kau tunggu. Awas kau. Kau Drama tunggu yang kau. panas nanti. I tengok dekat ni drama sekarang every day pukul 10. Okay. Kita pula suka tengok drama. You berlakon drama, betul? Betul? You pernah jadi polis kan? Pernah? Cerita apa Liar. Okay, macam mana you bawa watak polis tu? You tak pernah pun jadi serius-serius? Nak pegang handcuff pun tak reti. Handcuff Tizakia ni. Geligil tangan. Cekak. Lepas tu tabur peluh. Lepas tu handcuff tu sangkut pula kat baju dia. Lepas tu macam nak terkoyak pula baju dia. Ya Allah. Aku barulah nak bawa kawan dengan Tizakia ni. Buat hal pula. Lepas tu director kata, you tak pernah ke experience dengan handcuff? Kau kenapa nak main handcuff? Waktu tu you watak seorang polis, betul lah? Inspector apa? Inspector Rita. Inspector Rita. Ya. Wow. Itu I Barakuda tau. Barakuda. Barakuda. Diorang panggil I Barakuda. The sebab I call ketua. sign. Yes. Alright, Ketua Barakuda. Division Jenayah. Barakuda ni gigi dia tajam-tajam tu. Dia suka potong tali orang. Jahat sikit kat awal. Baik. Kita rasa kita dah nak ke hujung sikit. Cuma saya nak bagi you wrap up. Okay. Kalau apa yang you nak pesan dekat kawan-kawan selebriti you ke, kawan-kawan you ke, circle you tentang awareness of tax? Awareness of tax. Take it from me, guys. Through experience, I learned through the hard way. Tapi I bangga I went through that. Sebab I managed to go through it. Alright. Alhamdulillah. Lepas tu, benda ni tidak menyusahkan I langsung. Sebelum tu, anxiety tu lagi susah. Lepas I jumpa dengan orang-orang hasil, I rasa macam hidup I lagi tenteram. Tenang dan macam tak ada benda nak takut dah. Sebab kita dah tahu information. Kita dah tahu siapa kawan kita. Kalau ada apa-apa masalah, kita boleh refer kat siapa. Kalau ada masalah nak keluar negara ke, kita tahu nak call siapa. Kita tahu siapa nak call. Kita tahu apa kita punya rights. And then benda ni tidak akan berpanjangan. Kalau kita tak buat tu, benda ni kan always menghantui kita sebagai lembaga. Until you know them, you know that they are no lembaga anymore. Not lembaga at all. They're very friendly. Itulah I nak cakap dengan you guys. They're so friendly. I'm not saying this because I'm with them or because I just habis bayar my tax dah settle. Bukan. I cakap ni sebab I wish I had done it earlier. Kalau lagi awal I berkawan dengan friendly tax people, smiling tax people ni, I rasa dah lama dah I punya masalah ni dah selesai. Even sebelum bapa I sakit lagi, I dah boleh selesai dah benda ni, I boleh fokus kat dia. Tapi benda ni jadi at the same time rasa macam traumatizing lah benda tu, yang memang sampai sekarang kalau I fikir, ya Allah, benda ni aku kena go through tu. Kena at the same time yang ayah you sakit. Ayah I sakit. COVID lagi. Tak ada job. I was alone. Betul? Lepas tu hasil datang. Datang mengetuk pintuku. Ui. Mengetuk pintuku Lockdown pun hasil buat kerja. Itu so it came at a time yang macam sangat susah bagi saya. So korang yang tak susah tu, yang tengah go through kesenangan sekarang ni, just go. Pergi jumpa je. Just go. Pergi serah diri. Serah diri. Jadi macam Dinas. Just go. I don't know anything. I'm a bimbo. Dia cakap. Terus orang tu tolong. Kosong. Pergi tak ada apa-apa pun. Tapi dia pun settle lah. Settle sama-sama. So pergi je jumpa. I pergi meeting long table dengan abang, macam wow, specialnya rasa. It's not just me, everybody. I pergi the next visit, I pergi tengok, oh ada juga abang tu sama juga dengan aku. Bukan dengan 3 artis je macam ni. Semua orang pun sama. Dengan files, and then ada rooms that you can go in and just discuss what is your problem. And then they'll give you amount, berapa you boleh bayar. Betul. Discuss sama, tak boleh ni, tak boleh. I punya bapak sakit apa semua. Oh, diorang faham. Budi bicara. They are humans tu. Diorang pun faham. Oh, kau jadi kat aku ni pun tengah COVID. Okay lah, kita kurangkan Tila, tapi kita panjangkan dia punya jangka masa. Boleh tak Tila? Nak buat macam mana? Kalau tak boleh, saya tak boleh keluar negara. Okay, boleh. So kita usahalah cari duit extra untuk benda-benda ni. That's why lah hasilnya dia ajar you untuk pay tax on your ikut hak you. Ya. Bukan you kena bayar semaksimum mungkin. Bukan, itu hak you. Itu kalau contohnya hak you sebanyak itu je you punya untung,
Itu je lah you bayar. Ya. Dan satu lagi I nak ambil peluang Ifia. Ada orang cakap dia declaration and pay tax tu adalah perkara yang berbeza sebenarnya. Declare tak semestinya you declare you kena bayar cukai. Kalau you declare rendah, kita kira-kira balik, kadang-kadang ada rebate cukai, so you tak payah bayar. Tetapi declaration ni adalah wajib. Kena declare. So kalau kat luar sana tak faham macam mana nak declare cukai, nak tanya pasal management account ke macam mana, boleh je jumpa dengan Smiling Tax Man kat mana-mana branch, because we have no ronda polisi. Tak ada pun kau kena pergi sini-sini, kita tak ada. Jumpa je mana-mana officer akan bagi servis. Bukannya nak bagi you punya, bukannya nak datang you nak oppress you, bukan. Kita bagi servis kepada rakyat. Siapa-siapa yang dapat surat lah kan, jangan menggigil-gigil ni. Tapi kan nak cakap surat kan, tahu tak surat apa paling best dapat pada hasil? Apa tu? Birthday wish. Birthday wish. Dia tak akan miss kan? Tak akan miss. Dapat birthday wish kau okey lah tu. Dah ada berhubungan istimewa. Kalau korang orang pertama pertama yang dapat. Betul. Orang yang pertama yang akan wish you punya birthday, hasil lah. Betul. You tengok tengah malam, tengah pukul 12 Senyum 1 minit. dapat. Dapat. Ada juga Siap screenshot. Right. So kalau you dah pernah dapat wish daripada lembaga hasil dan you belum lagi buat apa-apa mengenai tax profile you, better come and go to the Smiley officer. Jumpa je mereka akan tunjukkan cara macam mana. Dan jangan ingat it's random ya. It's not. Everybody akan sooner or later. So better go sooner. Sort it out, solve it, settle. Kau rasa macam ada buat salah tu ni? Ya, datang je. Tak ada je macam pergi je diorang dah dalam sistem. Tak ada. Sekarang pun dah dalam sistem dah. Tak pernah declare tu kan? Betul. Jangan rasa anda selamat sebab kita tak Ya. ada lagi kan? Belum waktu lagi. Pergi sekarang serah diri. Lagi-lagi dengan e-invoice that's coming. Yes. E-invoice, betul. Jadi e-invoice persediaan you. I kena pergi kursus I tak faham lagi. So nanti I akan pergi kepada You my hantar Smile. Syah. You hantar manager. Boleh. Kita ada banyak taklimat free. Follow kita punya social media #Hasil_Malaysia. Oh, kita okay. sentiasa Okay, taklimat. Update Ada. bila taklimat-taklimat yang next Ada kat slot. mana. Okay, Dan alright. free. Boleh masuk. Free. Kebanyakannya free. Especially to freelance people, because kita tak ada HR people to refer to. Kita sendiri sebagai individual boleh pergi. Boleh. Unless kalau you willing to pay to swasta punya consultant, dia akan buat apa, dia akan consult you lah. Tapi of course you kena bayar. Tapi kalau ni ambil je peluang, LHDN dia ada bagi free consultation, you pergi je masuk dalam slot. Dekat mana tadi Alia? Afia? Apa tu? Slot tu kat laman web hasil. Dekat kita punya social media kita war-warkan juga. Okay. Dan boleh pergi je dekat kita punya website. Okay, dekat e-invoice punya portal. Type je hasil e-invoice, mesti keluar yang atas tu. Make sure ada lembaga lembaga punya logo tu. Tapi kat social media pun kita war-warkan juga taklimat-taklimat Just follow je kita ada kan. dekat TT, Banyak. YT, IG kan. Ada step by step juga video sebenarnya dekat website kita. Cuma orang tak nak cari kan. Ya. Dia nak kita spoon feed everything. Tapi kita cuba Tak apa, kita sebanyak mana kita dapat bagi education macam podcast ke video ke apa, kita cuba. Betul. Ya. Tapi you all pun kenalah follow kita Tanggungjawab rapat-rapat. sebagai, follow ya. rapat-rapat supaya you all pun tahu sebab semua ada. Rapat. Semua ada kat Follow kita rapat-rapat. punya ni. Follow rapat-rapat. Ada lagu ke follow rapat-rapat? Nanti kita buat. Ada. Ada, tapi tak ingat dia rapping kot. Nanti kita buat. Okey, cerita pasal lagu. Atilia nak menyanyi ke lepas ni? Itulah dengan sakit tekak ni macam ni nak nyanyi ni. Okey, kita nyanyi. Nasibku dirundung malang, sederas gelombang menghempas ke pantai. Itu masa dulu. Sekarang dah tak ada gelombang dah sebab dah bayar teks. Yes. Yay. Tahniah kepada Atilia Harun sebab andalah wira negara. Yes. Thank you. Terima kasih untuk award ni. Terima kasih Atilia kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kita sangat happy. Thank you sebab ada panggil kita. I. Okay, jadi semoga ni menjadi satu orang kata contohlah kepada semua selebriti di luar sana kan, untuk menjalankan tanggungjawab cukai mereka dengan bijak, dengan teratur kan. Jadi Aaron, maybe you nak wrap? Okay, terima kasih juga kepada Tax Education, bahagian Tax Education untuk kerana menjemput kami berdua, Atilia dan juga saya, untuk jadi some of the moderator here.
InsyaAllah kalau tak ada halangan, insyaAllah kalau ada rezeki, Atelier pun boleh jadi ambassador. Why not? Mana tahu kan? Saya boleh cakap. Saya boleh cakap. Kan? Teruskan menyebar luaskan Betul. awareness tu. InsyaAllah. And you are free to publish dekat you punya social media. Boleh, of ke apa. course. Nanti kita Bersama. post, kita collaborate post, okay? Boleh. Tag saja kita di Hasil_Mention. Jadi, thank you so much Atilia, Thank you so Aaron. much. Saya Terima juga kasih. Afia. Jadi, ini adalah Tag Saidu Podcast. Jangan lupa untuk follow kita, komen dekat video ni, like apa-apa semua kita baca. Okay, jadi kita jumpa lagi next one. Dekat next one Tag Saidu Podcast, kita nantikan siapakah jemputan seterusnya. Jadi, berikan tepukan untuk Atilia sekali lagi. Terima kasih Thank you, semua. thank you.